Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak tunjukkan apa cara nak tukar starter Saga BLM, no? Okey, jom kita straight to the point. Aku nak tunjuk apa kedudukan starter dia dulu. Kedudukan starter dia. Okey, tengok dari sini. Starter dia duduk belakang ni, nak ambil tu sled. Duduk belakang ni, kau tengok lah. Okey, ni cover head ni. Okey, ni filter. Dia duduk belakang tu. Apa nampak lah tu, aku suluh tu yang kepala merah tu kan. Nampak. Tu starter dia duduk kat situ tu. Tu kepala merah tu dia terminal positif ke apa nama? Ke starter. Okey. Mula-mula kali hampa kena nak buat starter, nak tukar starter, pertama kali hampa kena putuskan aliran elektrik lah. Mencabutlah kepala bateri salah satu pun. Lepas tu jangan bagi sentuh kepala terminal ni, lapik lah. Tu kena buka lah. Hak ni nak bagi mudah je, bagi selesa tak. Okey, hak ni dia punya skru 4 biji, sini dengan 2 biji. 8 9 tu lah. Ni aku dah buka dah. Okey, jom kita pergi parking dulu. Skru dia jangan hilang, letak dalam lubang tu lah, senang sikit. Lepas tu ni buka ni, tu buka ni. Klip ni dia ada 4 ni. Dah klip duduk macam ni kan. Hampa tarik lah klip ni. 1 2 3 4 belah ni satu. Okey, buka ni. Okey, tu buka ni. Okey, dah buka tu, jangan bagi hilang skru dia. Jatuh dah tu skru ada. Letak sini senang. Ini pun cabut. Ni. Yang ni. Okey. Nampak. Lepas tu kan. Dia duduk macam tu lagi. Ni aku dah buka dah nak tunjuk apa. Ni, pelongak skru ni. Pakai aku rebar kau skru ni 8 ni. No. Pelongak ni 8. Mana ni. Skru ni tu cabut dah buka semua klip ni kan, cabut. Okey, angkat filter ni hampa akan nampak lagi skru 3 biji dalam ni tu. Aku tunjuk pakai spanner tu. 1 2 3. Buka tu, buka dah. Buka. Okey, buka. Okey, dah buka, angkat. Dia akan keluar seketui semua ni. Ni dia ada klip kat sini, angkat. Angkat klip tu, angkat. Okey, dah keluar semua, settle. Senang nak tengok. Kita simpan ni dulu. Tak sini. Okey, nampak lagi starter. Tu starter. Aduh, susah nak tunjuk. Ni kepala merah ni, nampak. Tu. Ni starter ni, hitam ni, nampak ni. Aku tunjuk dengan slide lah no. Kita tunjuk ada 2 skru. Lagi aku tunjuk mana sat. Payah aku duk rakam. Aku nak buat sat no. Okey, hampa nak bagi mudah buat kerja. Apa kena buka ni klip ni. Skru dia tang ni 10. Nampak ni, aku buka dah. Senang sebab kita nak bagi free dia punya wire ni. Ni 12, saya 12 ya. Apa kena buka ni bagi free, senang sikit. Okey, kedudukan skru starter ni dia 2 biji ya. Tu, nampak. Nampak tak? Tu. Aduh, susah. Nampak tak? Tu skru dia tu, nampak? Nampak kot no. Aku susah nak tunjuk apa dengan gelap. Tu. Kan? Tak kita ejek boleh. Tu skru dia. Mana? Kamera, zoom, mana zoom? Kamera. Ni
Ni. Tu. Tu skru dia. Satu, lepas tu bawah tu satu. Bawah ni nampak tak? Aku nak tunjuk kat hampa dia bawah ni. Ya Allah, susahnya. Tu nampak tak? Satu jatuh. Tu yang aku sulung atas flat, nampak? Aku harap video ni nampak lah. Aku tak nampak ni weh. Noh. Ni pembuka save 14 noh, save 14. Ni nampak ni skru ni. Satu ni lah skru 14. Nampak tak? Zoom sikit lagi. Nampak tak? Aku harap pun nampak lah noh. Aduh. Susah lah mak. Ni skru dia. Buka lagi, kita ambil daripada sini, ambil keluar kau ni, ya. Keluar kau ni, kita ambil keluar kau atas. Okey kawan-kawan, tu starter dah buang dah. Ni starter ni. Tu tuan kena kalih lah sikit. Aduh aku nak buat kerja sambil tunjuk payah. Tu nampak skru tu. Tu skru tu size 10 tu. Kepala merah ni lah. Buang tu. Lepas tu dia akan ada satu klik ni. Klik ni mudah lah. Atas dia tu ada punat, nampak picit punat tu. Dia keluar ni. Picit punat ni. Nampak tak? Atas ni dia picit ada punat ni. Nampak? Ni atas ni. Atas ni dia ada punat. Picit punat ni keluar. Tak apa, aku nak selesai kat ni. Lagi ambil kot ni. Sebab tu aku suruh hampa riliskan wire-wire ni kan. Buka ni. Okey. Boleh faham buka tu nampak merah tu. Tu merah tu. Buka tu dengan klik dua tu je atas starter tu. Lepas pada buka skru starter, 2 biji skru starter. Soket dengan skru kepala merah tu positif tu, dengan dia punya apa switch wire switch picit atas dia dia ada satu pun atas tu okey. Selesai. Bila nampak dah siap buang belakang ni kan, buang belakang ni skru ni positif lah tadi, kepala merah yang aku taruh. Betul, cabut soket ni. Cabut lah. Atas pada ni ada kepala tu punat dah, nampak apa cabut ni, picit tarik. Okey. Tu nak mudah. Dia maknanya ada bracket kat sini nak. Bracket untuk tapak filter, air filter ni. Okey, kita tunjuk bracket dah. Bracket dia duduk gitu. Skru dia 3 biji skru dia. 1 2 3. 1 2 3. Pembuka ni mudah lah buat jari, sebab tangan kita kadang nak kena suar ni, sangkut lengan lah apalah mudah, penat. Okey. Bila hampa beli starter, tukar starter baru, hampa kena tutup tu flat tu. Beli barulah starter. Kalau nak buka servis ni, esok-esok kita tak tahu ketahanan dia kan. Jadi hampa beli baru, sebelum beli baru tu hampa test dulu. Macam mana nak test, hampa boleh tengok dekat video aku ada tunjuk cara nak test starter. Lepas tu macam mana nak pasang dia, hampa follow balik macam mana hampa buka. Kalau aku nak buat video sambil untuk cara pasang, lagi video jadi panjang. Padahal benda tu sama aja. Skru dia pun sama juga. Tempat mana hampa buka, hampa kena ingat lah macam mana hampa buka tu kan. Okey, sampai sini saja video aku. Terima kasih support. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.